Cara jaga sebutan Ustaz. Cara jaga sebutan Ustaz. Jadi kalau saya suruh tuan-tuan dan puan-puan ulang seorang-seorang, memang balok liat, wal lepat liat, wal malas, wal mampus. Kan? Kalau suruh, mampu lah Ustaz nak kena ulang 1000 kali. Sebab tu tuan-tuan, kita ada kelas. Dalam kelas kita akan bimbing ni. Di antaranya ni buku sifir siri 2. Nanti sahabat-sahabat Al-Quran kena baca ni buku sifir siri 2 ni. Kan? Memang sungguh yang duk mengaji lah ni pun dia punya balok liat nak ulang. Kan? Dia kena paksa depan Ustaz, biar kena paksa dengan saya. Kan? Tuan-tuan, saya akan paksa. Jadi kita akan baca sifir ni nanti sahabat-sahabat Quran. Tengok sifir, dia ada buku sifir. Sebab tu kita namakan dia buku sifir. Maksudnya kita kena ulang sifir ni berulang kali sampai lidah dia jadi terbiasa. Okey, jadi apa? Terbiasa nak. Baru jadi terbiasa. Lagi lidah tu tak terbiasa, dia akan jadi makhraj dia sahabat-sahabat Quran. Tengok ni makhraj dia. Al-lisanu kari wal parpu wal tose wal budu wal nasi qandar wal cincaluk. Lidah dia tu jadi Melayu. Kan? Duk sebut apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Duk kafirun. Bukan perli, tuan-tuan. Ni sebagai apa? Cabaran. Kita nak cabar, tuan-tuan, supaya kita nak berubah. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Amboi, ni sikit-sikit nak sentak. Ustaz perli kami lah tu. Kan? Amboi, sentak sangat. Biasa tu. Jangan duk sentak sangat. Okey? Hidup jiwa ni memang kental. Kalau sentak-sentak, kenapa? Kan? Piduk sorang-sorang lautan. Tak boleh kawan dengan orang. Okey, lawak ya tuan-tuan.